اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع Alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat. Solat Jumaat kali ni sesi yang kedua, baru saya boleh semayang tadi. So hari ni hari Jumaat yang ke-3 atau hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan pada 13 hari bulan 3 2026. Masjid di Maroubra. Masjid tadi tu dia sebenarnya macam corner lot bangunan je. So dia partition dalam tu boleh muat lebih kurang dalam 50 ke 60 orang. Terus buat solat Jumaat dalam tu. Jadi selesai dah solat. So ni nak balik ke hall, tukar pakaian, nak pergi buat lawatan ke satu majlis agama Islam di Australia. Kemarin kami dah pergi pun lawatan ke majlis agama Islam Australia. Dia ada 2 pertubuhan majlis agama Islam kat sini. Semalam kami jumpa dengan Mufti Australia yang menjaga lebih kurang 180 persatuan dalam sekitar Australia. So sekejap lagi nak pergi jumpa dengan satu pertubuhan agama Islam yang dia mengawal semua imam-imam yang berada di seluruh Australia duduk di bawah dia. So saya akan buat video dekat sana. So inilah dia Jumaat terakhir bulan Ramadan kat sini. Minggu depan minggu depan raya. Ini adalah kawasan di Maroubra. Sejuk lah kawasan ni. Mungkin hari ni orang pun dah bekerja lagi untuk sekarang. Tak ramai lagi. Hayya 'alas salat. Allahu akbar, Allah. Alhamdulillah, baru sudah solat asar dekat masjid ataupun ruang solat di United Muslim Australia. So ada lawatan ni, datang jumpa dengan dia punya presiden dia. So sekarang ni kita akan pergi ronda dekat kawasan sekitar United Muslim Australia ni. Sekejap kita akan ikut Syekh ni, akan bawa kita pusing dekat dalam kompleks, tengok apa kemudahan yang ada dekat sini. Kalau nampak pada awal tadi ada ruang solat yang kalau ikutkan ruang solat dia ni boleh muat sehingga 500 orang jemaah. Dia guna gelanggang bola keranjang untuk jadikan tempat solat. So kalau nampak tadi pun ada gym. So sekejap lagi nak tengok keliling dia. So kita tengok Syekh bawah tadi. Ni kawasan Riyadhah untuk dia orang main pool, pingpong. Tapi sekarang ni tempat ni jadi tempat untuk duduk berkampung sempena Ramadan. So ramai anak muda sering dah duduk di sini. Ni kawasan gym. Kawasan gym yang ada dekat bawah masjid ni. Untuk boxing, kickboxing bawah ni. So ni pula gymnasium yang ada dekat masjid ni. So tadi yang kita tengok tadi tempat boxing. Jadi tempat gym pula di belakang. So di bahagian depan tempat bola keranjang tadi. Sarawak gym ni. Tadi sini gym, sini kedai makan. Dia pun ada kedai makan. Ni kawasan yang tengah nak buat sekarang ni.
masjid dan juga universiti. So ni adalah projek-projek yang dalam fasa pembinaan yang saya tunjuk tadi tu, yang nak buat masjid dan juga universiti. So inilah dia punya carta ataupun pengembangan terkini. Okay, sekarang kita ada dekat Liverpool. Kita ada dekat Liverpool, mai bazar macam cari makan untuk nak buka puasa sini. Kebetulan tengok dekat sini banyak orang makanan. Kita nak semayang dekat sini, ambil pengalaman semayang dekat masjid baru kat sini. So kita tengok bazar ni ada apa. Kita tengok. Okay, ni tempat bazar dia, ataupun tempat jualan dia. Lepas tu depan dia ni ialah Western Sydney University. Okay, ni banyak kedai-kedai makan kat sini. Kita tengok untuk beli untuk buka puasa. Ada menu apa yang best. Kalau dekat sini ni nampak lagi besar daripada Lakemba. Lakemba ya. Ini gerai-gerai dia. Alright, hari ni kita buka puasa dengan nasi goreng Nigeria. Tadi nak order fufu. Asal dia nak makan fufu, tapi fufu tadi tu nak makan dengan apa ni, ayam dia tak ada. So makan nasi goreng dia. Dah. Bisa ikut ke apa? Ikut. Okey. Mana? Aku video call. Ya dah. Apa nama? Asalnya tu nak order fufu, tapi fufu tu nak kena makan dengan ayam, ayam tak ada. So tinggal daging je. So kita order nasi goreng dia makan dengan ayam dah. Tapi nasi dah banyak gila. Apa? Masuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng Nigeria. Kita try rasa. Not bad. Macam nasi tomato. Macam ada yang sikit. Kalau rasi. So kita dah pun selesai sembahyang maghrib dekat Liverpool Islamic Center. Selesai solat maghrib. So kita nak pergi cari tempat lain pula. Kita review dah? Kita review dah pula? Kita akan pergi ke Lakemba. Bukan ni? Masjid apa? Pashpur? Masjid Pashpur, ya betul. Okey, di situ tu. Sekejap lagi kita sambung pula. Okey, selesai tu dah. Tadi semayang dekat Masjid Punchbowl. Kemudian sekarang ni dah pun sampai dekat apa ni, hall. Sekarang ni student ni tengah pasang kemah untuk esok nak buat iftar perdana. So selesailah hari ni. Tadi first buka puasa dekat Liverpool. Semayang dekat macam dewan solat dekat Liverpool tu. Kami pun makan buka puasa. Saya makan nasi daripada apa ni, masakan Nigeria, masakan Afrika. Lepas tu semayang tarawih dekat Punchbowl. Sekarang sampailah di hall. Alhamdulillah selesai untuk hari ni. So insyaAllah tengok pula esok video apa lagi saya buat. Saya share kepada anda semua. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.